Apa yang anda boleh buat dengan 10 dinar ini? Dalam tangan saya sekarang ialah 10 dinar emas berketelinan 999 dengan berat 42.5 gram yang harganya sekarang sekitar RM21,000. Dengan 10 dinar ini, ia cukup untuk deposit rumah atau tanah yang berharga sekitar RM200,000. Kenaikan harga emas selari dengan inflasi. Bermakna jika anda simpan 10 dinar ini dalam masa 5 tahun, 5 tahun kemudian anda masih lagi boleh membeli rumah yang sama walaupun ada kenaikan harga rumah tersebut. 10 dinar ini juga anda boleh gunakan untuk lansaikan hutang-hutang jahat seperti hutang kad kredit, hutang rumah, kereta ataupun PTPTN. Bagi yang ingin berkahwin, anda juga boleh letakkan matlamat simpanan 10 dinar ini dan anda boleh berkahwin dengan majlis yang sederhana tanpa hutang. Dan anda juga boleh menunaikan haji dengan simpanan 10 dinar ini untuk golongan B40. Dengan akaun GAP atau Gold Accumulation Program, anda boleh sahaja menabung mengikut bajet anda dan bila cukup 42.5 gram dalam akaun, anda boleh keluarkan untuk anda simpan sendiri emas-emas ini. Bagi yang ingin mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas bersama Pak Bigul, boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.